Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kristina Bajisha binti Sahrin. Dalam video ini, saya akan membentangkan analisis teknikal Simple Moving Average pada subjek BPM 3654 pengurusan pelaburan dan portfolio. Pembentangan ini akan merangkumi pengenalan kepada Moving Average, konsep Simple Moving Average, formula, langkah pengiraan, interpretasi, contoh aplikasi serta kesimpulan. Apa itu moving average? Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan moving average? Moving average merupakan indikator analisis teknikal yang digunakan secara meluas dalam pasaran kewangan, khususnya dalam pasaran saham. Ia digunakan untuk melicenkan pergerakan harga dengan mengurangkan kesan turun naik harga jangka pendek yang tidak menentu. Dengan menggunakan moving average, pelabur dapat melihat arah aliran harga dengan lebih jelas sama ada pasaran berada dalam keadaan stabil atau sebaliknya. Secara umumnya, moving average membantu mengenal pasti 3 jenis trend pasaran, iaitu trend menaik, trend menurun dan trend mendatang. Seterusnya, kita akan fokus kepada Simple Moving Average atau ringkasannya SMA. Simple Moving Average ialah harga purata sesuatu aset sepanjang tempoh masa tertentu yang telah ditetapkan oleh pelabur. Tempoh masa ini boleh berbeza-beza, namun tempoh yang paling biasa digunakan ialah 5 hari, 10 hari, 20 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. Tempoh yang lebih pendek biasanya digunakan untuk perdagangan jangka pendek, manakala tempoh yang lebih panjang digunakan untuk pelaburan jangka sederhana dan panjang. Seterusnya, kita akan melihat formula bagi Simple Moving Average. Formula SMA adalah mudah, iaitu dengan menjumlahkan harga penutup aset bagi setiap tempoh, kemudian dibahagikan dengan bilangan tempoh tersebut. Dalam formula ini, P1, P2 hingga Pn merujuk kepada harga penutup aset, manakala N ialah bilangan tempoh yang digunakan dalam pengiraan. Oleh kerana pengiraan mudah, SMA sering menjadi pilihan utama terutamanya bagi pelabur pemula. Langkah pengiraan SMA. Sebagai contoh, kita ingin mengira Simple Moving Average 10 hari bagi saham AT&T. Harga penutup bagi 10 hari terakhir telah disenaraikan bermula daripada $26.93 sehingga $27.46. Langkah pertama adalah mengambil semua harga penutup bagi tempoh 10 hari tersebut. Langkah kedua ialah menjumlahkan semua harga penutup, iaitu sebanyak $272.10. Langkah ketiga adalah membahagikan jumlah tersebut dengan bilangan hari, iaitu 10 hari. Hasil pengiraan menunjukkan nilai Simple Moving Average 10 hari ialah $27.21. Nilai ini mencerminkan prestasi purata harga saham AT&T dalam tempoh 10 hari yang lalu. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana Simple Moving Average diinterpretasikan dalam analisis teknikal. Apabila harga saham memotong garisan SMA dari bawah ke atas, ia menandakan isyarat belian. Ini menunjukkan bahawa momentum harga sedang berubah ke arah trend menaik. Sebaliknya, apabila harga saham memotong SMA dari atas ke bawah, ia memberikan isyarat jual. Keadaan ini menunjukkan kemungkinan harga akan bergerak ke arah trend menurun. Seterusnya ialah contoh aplikasi Simple Moving Average. Carta yang dipaparkan menunjukkan pergerakan harga saham data Sonic Group Berhad. Pada awal bulan Jun, harga saham telah memotong SMA dari bawah ke atas sekaligus memberi isyarat belian. Pada bulan Julai, harga saham terus bergerak di atas SMA yang menunjukkan pengesahan pembentukan trend menaik. Situasi ini membuktikan bahawa SMA boleh bertindak sebagai sokongan dinamik kepada pergerakan harga. Sebagai kesimpulan, Simple Moving Average merupakan indikator analisis teknikal yang mudah, jelas dan efektif. Ia digunakan untuk mengenal pasti arah aliran pasaran serta membantu mengurangkan kesan turun naik jangka hayat pendek. Oleh itu, SMA sesuai digunakan oleh pelabur pemula dan juga pelabur berpengalaman dalam membuat keputusan pelaburan. Sekian, terima kasih.